Saya punya rabun silau dari 400 turun kepada 225. So ini tak payah spek lah. Lebih selesa tak payah spek. Lepas saya makan Vision, rabun jauh dan tak ada lah. Testimoni saya bermula daripada saya makan spirulina sebenarnya. Okey, masa tu saya mau cuba saja. Kerana saya makan, kita ambassador di sini mesti cuba semua produk kan. So saya mau cuba bagaimana rasa dia kan semua tu. So saya makan untuk 3 bulan lebih. Saya rasa kenapa saya mesti nampak, lihat benda dengan lebih jauh. Saya ingat saya dah tua kan, penuaan. So macam ayah saya kan mesti dia rabun dekat kan. So saya ingat macam itu. Tapi lepas saya pergi MAM, RCCA, Pak Kejun ada share dia punya testimoni. Dia kata dia makan spirulina, dia punya rabun dekat dah kurang. So saya pun, dan dia ada pergi buat test lah. So saya pun nak pergi test juga. Saya tak fikir saya nak buat test. So saya pergi test dari saya punya rabun silau dari 400 turun kepada 225. So ini dulu 400. 400. Nampak 400 375, okey. Okey. 4 bulan. Jadi 225. Saya makan 10 pagi 10 malam. Ini semua saya belajar daripada BHS lah. Kerana pada mulanya saya makan 666 dan rasa ada healing crisis. Tapi lepas itu kepentingan pergi BHS. Boleh belajar daripada leader. Saya makan 10 pagi 10 malam. Cantik. Masa ni tak ada iVision lagi? Masa tu belum iVision, sebelum iVision. So lepas iVision, saya makanlah bersama-sama. Dan saya rasa, tak payah spek lah. Lebih selesa tak payah spek. Ini rabun jauh dan silau. Ini rabun silau. Masih ada rabun jauh. Rabun jauh sampai So lepas saya makan iVision, rabun jauh dah tak ada. Dan saya rasa selesa lah, tak payah pakai spek. Malam-malam, pandu pun tak payah spek. Battery 40%. Rabun jauh tu 50-55 lah. Tak banyak, tapi ada perubahan. Yang tinggi ni tadi silau. Ini silau memang 400 jadi 225. Oh, you pakai spek sebab silau? Yes. I see. Silau, memang silau. Okay. Yes. Thank you. So dan even yang orang yang di kedai sekarang tu kan, dia kata tak dengar orang batuk untuk silau. So biasa maintain atau jadi lebih teruk?